kan? Dunia pasti. Buat. Minta maaf tadi. You cakap apa tadi? You cakap apa? Belum buat apa. You cakap apa tadi? You cakap apa? Bo apa? You cakap apa tadi? You cakap apa tadi? Tak ada cakap bo. Apa? Ada mana? Dia cakap apa tadi? Sebab dia cakap apa tadi? Ada cakap apa? Dia cakap apa? Ada. Tak, dia tengok. Lagu. Dia cakap apa? Si ada akhirnya. Dia cakap apa tadi? I cakap I love. Dia cakap you cakap bodoh. Sekarang minta maaf. Tu. You tengok semua cakap. Bila I cakap Tu, bodoh. nampak? Minta maaf. I cakap Tak payah. You minta maaf sekarang. Sekarang minta maaf. sorry baby. Sorry no. Melayu. I minta maaf. Minta maaf. Baby. You nak makan buah? Ambil buah kat you, okey? Nak makan buah apa? Ha? Nak cuci dulu. Nak cuci? Nak buah? Okey, kalau nanti I mau kahwin, I mau buah dada pun you kena cuci tau. Kamu buat dah. Buat dah. Aduh. Dosa. Dosa. Cepat nak buka istilah ni. Dia nak buah apa? Itu lah. Ni. Ni. Oh, English only ya? Blueberry. Blueberry only ya? Yes. Oh. Want to go to Switzerland. Oh. Nanti ada orang punya rambut sudah tengah Switzerland dia. Tak. Orang sakit kena ambil buah. Bagi kat orang tak sakit. Lagi nak buah apa lagi? Mana-mana semua nak Ni tahu. tahu. You nak buah apa lagi? Mana-mana semua buah nak cuci. Mana-mana buah semua nak kena cuci. Apa? Tulis. Ini ada kali. Banana. Kan ada banana kat sini. Berak. 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 Senang berak. Oh, banana masuk bungkuk. Bukan. Habis tu? Itu bukan I. Itu you dengan Tu ni. Bungkuk hang. Pepek lah ni. tadi dia bagi tu papaya mah. Malam. Siapa? Lagi nak buah apa lagi? Satu mana? Apa dia? Ni, set tak lah ni. Dia macam mana orang sakit. Macam nak bersalin tu. Mana buah? Tolong angkat ni, Sat. Tolong ambil ni, Sat. Aku yang sakit. Aku hebat. Diri aku main masuk hospital. You kan salah satu boyfriend yang baru. You sayang girlfriend. You kata sayang. You sayang orang. Jika tidak hari ini, you buka buah bagi I. Buka lah basement tu. Bukan apa pun. Kalau nanti orang ketawa I. I introvert. Waktu masih kejut aku ingat orang panggil hai pula. Masuk pintu tak ada buah hai dah. Ni buat apa ni? Ni pun macam ada spray tau. Jadi warna ni. Apa ni? Oh, cherry. 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 Buah cherry. Cherry. Apa
ni? Ha? Mahal. Mahal? Cherry mahal. Saya tak bisa makan buah ni. Nampak? Dia ada batangnya. Batang? Bukan, dia ada atas ada cherry. Atas panggil apa dia? Lepas tu dia sudah buang tu. Panggil apa? Tangkai. Sebab dia gantung punya ini cherry. You tahu? Gantung pula. Tadi batang ni gantung pula. Tu faham? Cherry atas kan ada. Oh, batang lah. Tangkai. Sian anakku nanti macam mana mak dia. Dia cakap lepak dia cakap lepak. Tangkai lah. Batang apa? Tangkai lah. Oh, tangkai satu. Cherry dua. Dah lah satu-satu. Ini lagu I sedih. I dengar ni lagu masa saya orang sakitkan hati I. Orang sakitkan hati I. Yalah. Ku carikan tahu. Nyanyi pun tak betul. Nyanyi pun tak betul. Cari. Buah apa ni? Cherry ya, mari sampai sini. Betul meh? Cherry ya. Tengok, Robert nak cuci lagi. Cherry. Tapi ni kena cuci ni. Dia ada ubat tau rasa ni. Dia Ini bagi. memang kena cuci. Tapi ada masuk tadi 2-3 biji dalam perut. Apalah you sudah potong Lagi nak buah-buah lagi? Dah. Cukup Cukup. Bersyukur alhamdulillah. Tunggu nanti kahwin lagi. Saya bagi buah kat you ni. Nanti nak dapat beli buah tau. Tak boleh. Buah. Saya mau buah lah nanti. Jadikan kau kenangan. Saya basuh lagi. Baik. Apa tu? I tak nampak komen. I baca komen sana. I cakap pandai-pandai dia. Kalau dia tak demam, I mesti tak ada kat sini. Dia tinggalkan ayat. Dia tinggalkan ayat. Tak tahu dia pergi mana dah. Yalah, dia pandai-pandai lah. Siapa? Pun dia syirah. Nanti dia tunggu dia. Nurse cantik panggil dia je. Cantik tak guna. Cantik tak guna punya. Tunggu dia balik sini. Kan cantik guna. Masa nampak apa first insight.